Bang, kenapa B40 kekal B40? Sebab B40 dia fokus on survival. Dia ibarat orang yang belajar SPM dia sekadar nak lulus. Cuba korang perhatikan B40 di sekeliling korang. Adakah dia orang buat sesuatu yang menyebabkan dia orang akan keluar daripada B40, ataupun dia orang akan buat sekadar untuk survive saja? Most B40 dia bila dah cukup untuk survive dia dah okey. Dapat duit lebih sikit dah okey lah. Gaji 3,000 okey lah. Dia tak ada keinginan, dia tak ada nafsu untuk tak, aku nak kaya. Dia tak ada benda tu. Dia just okey lah, it is what it is. Dia bersyukur. Dia just fokus on survival. Aku ada member kat you dulu, dia makan Maggi hari-hari, and dia okey dengan makan Maggi. Sebab tu dia miskin. Aku tak macam tu. Kalaulah satu hari nanti aku terpaksa makan Maggi, aku tidak akan terima. Aku tidak akan settle down dengan Maggi. Aku akan cakap bahawa aku tak nak Maggi. Aku akan buat kod mana-mana pun aku nak makan nasi ayam. At least member aku yang miskin tu, dia okey makan Maggi. Tu beza. Dia just Maggi sekadar boleh survive, sekadar hilang lapar, cukup. Dia fokus on survival. Kau faham tak? Dia sekadar nak survive saja, and dia berhenti setakat survive. Just good enough. Tu level-level B40. Sebab tu dia tak akan keluar. Dia tak ada nafsu pun untuk kaya. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je account ni di MBA Islam.